Apa yang Allah sediakan untuk kita lepas pada mati ni? Tak ada siapa yang tahu. Sebab tu kehidupan yang sedang kita ada ni tuan-tuan, satu benda yang besar untuk kita hargai. Hargailah kehidupan yang akan habis ni, kerana kita ada kehidupan yang tak akan habis nanti. Kalau kehidupan ni kita sia-siakan tuan-tuan, walaupun satu saat, saya terang pesan kat diri saya, kadang-kadang kita terleka kan. Kita kadang-kadang pesan perihal iman ni, iman kita meningkat. Balik rumah kadang kita semayang, solat tahajud, menangis daripada angkat takbir Allahu Akbar, air mata mencurau mengalir. Tapi esok pagi kita tengok TV, kita tengok aurat, kita bercakap benda sia-sia, kita dengar benda sia-sia, iman kita mula turun balik. Dan kita mula angkat takbir solat lagi, Allahu Akbar, hilang perasaan ketakutan kepada Allah bagi kita lepas tu. Hari ni kita nak belajar untuk bawa rasa ni bersama dengan kita. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan agama ni pada hati-hati para sahabat, dan akhirnya agama ni sampai pada kita hari ni. Agama bukannya sampai dengan senang tuan-tuan. Agama sampai susah. Susah sangat agama. Kalau saya boleh cuma cerita, mungkin saya boleh baca hadis, baca Quran, macam mana agama sampai pada kita. Wallah, masa dan keadaan tu, kalaulah kita nampak sendiri apa yang Nabi lalu, demi Allah, untuk kita lewatkan satu salat pun kita rasa bersalah yang amat daripada kehidupan kita.